Assalamualaikum dan selamat malam. Odi berada di Peringak. Korang tengok jalan. Aduh, Odi duduk ke di pukul 8.30 lebih kurang 40 gitu dah. Ni kira nak sampai Peringak ni. Aduh, jam boleh kata teruk juga lah. Sekala ke Peringak ada 5 minit ya. Ni dekat ni lah 30 minit. Apa-apa pun semoga anda memandu secara berhemah. Kata jiwa selamat. Bawa kereta jangan laju-laju dengan terkopo-kopo agak sampai destinasi yang dituju. Jangan lorak-lorak kata. Kelantan kata jangan lorak. Kalau keluar kata jangan cepat-cepat. Dekat mana-mana kerja luar ni. Selain Kelantan di kata belajar kerja luar tu perkara biasa, tapi kita belajar lah. Macam kita dalam bisnes juga. Kita kena belajar sesuatu untuk mencuburi bidang yang kita cuburi. InsyaAllah apa-apa kita buat ni kita kena ada usaha sikit lah. Letih kau, apa-apa kita letak tepi janji kita ada usaha.